بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. Yang dikasihi Ketua Panitia Profesor Ali Kusmanto, Moderator Pak Saiful Bahri, teman saya Adik Panel Ketua Razali Osman dan isterinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya, mengundang saya ke sini. InsyaAllah saya lihat perkara yang nak dibincangkan ini sangat penting sekali. Yang pertamanya ia berkenaan dengan collaborative government. Artinya maksudnya pemerintah bergabung antara satu negara dengan negara gitu ya. Kemudian yang keduanya ialah human development. Tapi human development di sini disebut sustainable development, artinya human development yang mampan ataupun lestari. Dalam konteks itu agak berat sikit perbincangannya. Jadi apa yang cuba saya cakap ini ialah merupakan salah satu daripada aspek human development, iaitu kemiskinan. Kemiskinan, dan apabila kita bercakap dengan collaborative government, artinya pemerintah yang hendak menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut. Daripada pengalaman kita perhatikan bahawa kebanyakan daripada dasar-dasar ataupun polisi, bukan polis ya, polisi, artinya kebijakan-kebijakan lebih cenderung untuk menggunakan istilah pembasmian, ya, eradication ataupun alleviation of poverty, ataupun lebih dahsyat lagi ialah elimination of poverty, mahu dihapuskan kesemua kemiskinan tersebut. Dan ini dilakukan oleh banyak pemerintah, banyak government. Cumanya tiba-tiba saya datang di sini bercakap pasal management of poverty, bukan elimination of poverty, bukan eradication of poverty, bukan alleviation of poverty. Jadi saya bercakap berkenaan dengan manajemen kemiskinan, pengurusan kemiskinan, bukan mahu hapuskan kemiskinan, bukan mahu basmi kemiskinan, bukan mahu melenyapkan kemiskinan. Jadi mungkin ada bapak-bapak berfikir, wah ini agak pesimistik ataupun tak optimistik, seolah-olah saya pro ataupun cenderung untuk mengatakan bahawa kemiskinan perlu wujud. Kemiskinan perlu wujud. Dan saya cuba sebenarnya daripada pengalaman saya melihat pada ini, saya ingin mengatakan bahawa kemiskinan itu tak boleh dibasmikan. Kemiskinan itu tidak boleh dihapuskan. Kerana dari sejarah manusia, daripada mula-mula Nabi Adam dan Nabi Hawa sampai sekarang, setakat mana yang saya baca, tidak pernah ada satu masyarakat yang tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin. Ada dalam kalangan ahli-ahli ulama yang mengatakan satu ketika masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Aziz, ada orang yang tak mahu terima zakat. Seolah-olah tidak ada orang miskin pada ketika itu, tidak ada asnaf fakir dan miskin pada ketika itu. Tetapi apabila kita buat kajian, membaca, cuba memahami, sebenarnya bukan tidak ada orang miskin pada zaman itu. Orang miskin ada. Cuma orang miskin pada ketika itu iman dan takwanya tinggi, sehingga mereka merasa malu untuk terima zakat. Sementara dalam masyarakat itu, orang-orang kaya adalah berbudi. Orang-orang kaya ialah dermawan. Jadi orang-orang kaya menjaga orang-orang miskin. Orang-orang miskin rasa berbudi, rasa terhutang budi kepada orang kaya, dan mereka hidup dalam keadaan aman damai. Sebab itu apabila ada zakat mahu diberikan kepada asnaf fakir dan miskin, mereka merasa puas, tak perlu lagi menerima itu, malah merasa malu kerana mereka telah
disantuni oleh orang-orang kaya. Jadi saya rasa atas sebab itu ada orang miskin pada zaman Umar Abdul Aziz, tetapi orang miskin yang diuruskan oleh pemerintah, oleh khalifah dengan sebaik mungkin, oleh pemerintah dengan sebaik mungkin. Sebab itu saya merasakan dalam keadaan kita mau menyelesaikan masalah kemiskinan, maka kita tak boleh hapuskan kemiskinan. Yang boleh kita lakukan ialah mengurus kemiskinan. Ya, mengurus kemiskinan. Next slide. Ya. Kalau kita lihat kepada cara teori-teori konvensional ataupun orang biasa menguruskan kemiskinan ini, mereka cuba untuk tackle dari segi perspektif ekonominya, dari segi perspektif ekonominya. Malah sarjana Islam sendiri pun merasakan bahawa ekonomi itu penting. Sebab itu kalau kita tengok dalam next slide, kita tengok ada dua cara bagaimana sarjana Islam, sarjana Muslim cuba menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Yang pertama dengan menggunakan economic approach. Tapi bila economic approach itu lebih kepada pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, ya, semua indication yang ada kena mengena dengan ekonomi. Dan selain daripada itu, ada juga yang mencadangkan melalui apa yang dipanggil sebagai institutional approach ataupun pendekatan melalui institusi-institusi Islam macam zakat, wakaf, faraid, ya, wasiat, takaful, kooperatif dan sebagainya. Jadi ada dua cara itu. Tapi itu pun kita perhatikan dalam dunia Islam, dalam negara-negara Muslim, kemiskinan tetap ada dan malah berluasa berbanding dengan negara-negara Barat. Apa yang tak kena sebenarnya? Next slide. Saya kemukakan ada 4 soalan. Ada 4 soalan. Dan ini yang kita nak bincangkan. Yang pertama ialah perception of poverty. Bagaimana kita menganggap atau memberi persepsi, mempunyai persepsi terhadap kemiskinan itu sendiri. Yang kedua ialah sebenarnya siapa yang menentukan definisi kemiskinan. Siapa yang mengatakan orang ini miskin, orang ini kaya, orang ini fakir, siapa yang mereka itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita identify ataupun mengenal pasti orang-orang miskin. Dan akhir sekali ialah bagaimana kita cuba tackle masalah kemiskinan itu dengan menggunakan pendapatan, dengan menggunakan pendekatan yang bagaimana. Ini 4 perkara yang kita cuba bincangkan secara ringkas, insya-Allah. Perkara yang pertama, perception of poverty. Daripada kajian saya lihat, bacalah buku mana pun, sama ada buku itu berbentuk sekular ataupun berbentuk Islamik, semua tidak suka kepada kemiskinan. Kemiskinan itu dianggap satu perkara yang sangat ini, dan malah kemiskinan itu boleh menjejaskan human development, pembangunan insan, pembangunan manusia itu. Jadi macam-macam lah yang dikemukakan. Malah ada yang mengatakan bahawa kemiskinan itu degrades the societal status masyarakat dan juga status manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang mengatakan bahawa kemiskinan boleh membawa kepada social ills ataupun social time bomb ataupun threat to humans belief dan sebagainya, itu macam-macam lagi. Dan ada juga mengatakan kemiskinan itu boleh meletakkan sesebuah negara itu sebagai satu negara yang disadvantage, sehingga akhirnya mungkin boleh meruntuhkan negara. Jadi kalau kita lihat begitu, nampak sangat positifnya. Malah yang popular kalau daripada orang-orang pengajian Islam yang mengambil satu hadis yang mengatakan kemiskinan membawa kepada kekufuran. Jangan miskin, nanti kufur. Tapi bila kita kaji balik, sebenarnya yang dimaksudkan dengan kemiskinan membawa kekufuran itu ialah kemiskinan dalam kalangan mereka yang tidak ada iman dan takwa. Kalau mereka yang ada iman dan takwa, kalaupun mereka miskin, mereka tidak akan menjadi orang yang kufur. Jadi itu yang ini. Tambah lagi, kalau kita persoalkan ya, pada zaman Rasulullah SAW ada satu kumpulan para sahabat yang digelar sebagai Ahli Sufah. Ahli Sufah ini orang-orang miskin
yang kalau dilihat daripada perspektif definisi kemiskinan konvensional, mereka itu boleh dianggap sebagai absolute poor ataupun miskin tegar ataupun fakir. Mereka tidak ada wang, mereka tidak ada makanan, mereka tidak ada keluarga, mereka tinggal di serambi Mekah di Masjid Nabawi, di serambi Masjid Nabawi, Masjid Nabi, dan tidak membuat apa pekerjaan. Kalau kita lihat daripada perspektif sekular, teori kemiskinan sekular, mereka akan mengatakan bahawa mereka ini tidak bekerja. Mereka bekerja. Tetapi kalau kita kaji ahli sufa ini, sebenarnya mereka ada kerja. Cuma kerjanya tidak ada upah. Mereka ini merupakan murid kepada Rasulullah SAW, sentiasa belajar dengan Rasulullah. Kemudian mereka ini adalah merupakan pendakwah. Selepas mendapat ilmu daripada Rasulullah, mereka tersebar keluar, berdakwah, menyebarkan ilmu daripada Rasulullah SAW itu. Dan apabila ada panggilan jihad, mereka adalah orang yang pertama yang duduk di depan berjihad bersama Rasulullah SAW. So mereka ada kerja. Tetapi anehnya, Rasulullah SAW tidak pernah meminta mereka itu bekerja. Jadi maksud kerja di sini, kalau kita lihat daripada definisi konvensional, bekerja itu artinya buat sesuatu perkara dapat upah, buat sesuatu perkara dapat wang. Jadi sesiapa yang bekerja tak dapat wang, itu tidak dikira sebagai bekerja. Itu dia masuk dalam kategori unemployed ataupun penganggur gitu ya. Dan termasuklah ibu, dia panggil apa ya, ibu rumah tangga ya, yang tak pergi kerja, tak dapat upah, tapi bekerja di rumah, melayani suami, melayani anak-anak dengan teruk siang malam. Itu tidak dianggap sebagai orang yang bekerja, padahal baktinya kepada keluarga itu adalah cukup tinggi sekali. Begitu dengan ahli sufah, sahabat Rasulullah SAW, mereka itu bekerja untuk Islam, bukan bekerja untuk mendapat wang. Jadi oleh demikian kita nampak bahawa kenapa Rasulullah SAW tidak suruh mereka itu bekerja, sedangkan ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya yang mahu jadi miskin. Sebab Abdurrahman bin Auf ini setelah dia dapat tahu dia masuk syurga, tetapi dia adalah sahabat yang terakhir yang masuk syurga. Dia tanya apa dosanya? Tak ada dosa. Tapi kerana banyak hartanya, maka dia lambat kerana harta itu perlu dihisap. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf kata, oh nak mau saya ambil harta saya mau masuk syurga lebih cepat. Tetapi Rasulullah SAW berkata, jangan, kamu patut jadi kaya, kamu tak boleh jadi miskin. Ahli sufah tadi tidak disuruh jadi kaya, duduk maintain menjadi miskin. Tapi ada sahabat Ansar, seorang Ansar yang datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, berkata, Rasulullah, saya miskin, saya tak ada makanan. Dan Rasulullah SAW berkata, kamu ada apa? Saya ada cawan, ada 3, bawa ke sini. Rasulullah SAW auction, ya, auction di sini dipanggil apa ya, auction lelo, ya. Dan menjual itu Rasulullah beli kapak, bagi, minta orang Ansar itu bekerja. Kenapa yang ini Rasulullah SAW suruh bekerja? Jadi apabila kita buat kajian ini, rupanya kita dapati bahawa Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu walaupun dia kaya, tapi dia pemurah. Dia sentiasa bantu Islam, sentiasa bantu orang-orang miskin. Sedangkan orang Ansar tadi miskin, tapi menyusahkan masyarakat, meminta-minta daripada masyarakat. Ini menyusahkan. Jadi oleh demikian, dalam keadaan sedemikian rupa, nampak seolah-olah kemiskinan itu adalah selektif. Bukan semua orang patut jadi miskin, bukan semua orang patut jadi kaya. Ada orang yang patut jadi kaya kalau imannya tinggi, kalau dia orang pemurah. Ya, ada orang yang patut jadi miskin kerana kalau dia kaya, dia menjadi orang yang sombong, orang yang kedekut, membuat maksiat, menzalimi manusia lain. Dia tak patut jadi orang yang kaya. Jadi sekarang ini apabila kerajaan, pemerintah mahu membina, menyelesaikan masalah kemiskinan ini, apakah mereka mahu mengkayakan orang miskin, tetapi orang miskin yang tidak beriman dan bertakwa
sehingga merosakkan masyarakat, ataupun mahu mengkayakan orang miskin yang beriman dan bertakwa. Jadi dalam posisi kebijakan-kebijakan berkenaan dengan alleviation of poverty, eradication of poverty dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah, ada misi dan misinya. Misi dan misinya apa? Spirituality, iaitu iman dan takwa. So itu dalam keadaan yang demikian rupa. Next slide ya. Itu tadi yang telah saya huraikan tadi. Kita pergi kepada yang kedua. Sebenarnya siapa yang menentu orang miskin? Siapa yang menentu orang miskin? Kerajaan yang menentu orang miskin. Agensi yang menentukan orang miskin. Sarjana-sarjana di universitas yang menentukan orang miskin. Apa indikatornya? Itu ada poverty line. Ya, ada edukator sekarang ini mengukur kemiskinan melalui apa yang dipanggil sebagai multi-dimensional. Dimensi pendidikan, dimensi keperluan asas dan sebagainya itu. Jadi, ia memberi definisi seseorang itu miskin atau kaya, bukan orang miskin dan kaya itu sendiri, tetapi ada orang lain di atas, terutamanya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan. Jadi, atas sebab itu, kita perhatikan bahawa kadang-kadang peruntukan allocation of resources daripada pemerintah dibagi kepada bukan orang yang memerlukannya. Saya ingat saya buat satu penelitian tentang kemiskinan, pergi kepada orang miskin yang dikatakan miskin, dan senarai itu, list itu kita ambil daripada pemerintah. Kita kata, ini di kampung ini orang-orang miskin. Jadi kita pergi, seorang pakcik, ya, orang tua, kita kata pakcik, kami datang. Dia kata, kenapa? Kami cuba menyelesaikan masalah kemiskinan pakcik. Dia marah. Dia kata, siapa kata saya miskin? Siapa kata saya miskin? Ini nama pakcik ada dalam senarai pemerintah ini. Jadi kami mau bantu untuk pakcik tidak miskin lagi. Tidak, saya tidak miskin. Kerana kalau saya mau makan ayam, lihat di sekitar rumah saya ini banyak ayam saya yang boleh saja saya tangkap, saya sembelih dan saya makan. Mau makan sapi, di belakang rumah saya ada sapi. Mau makan ikan, di belakang rumah saya ada sungai, saya boleh tangkap ikan bila-bila masa saja. Ya, beras, saya ada sawah padi, benam padi yang boleh saya makan. Jadi saya tidak miskin sebab makanan saya cukup. Tapi kita tanya, tapi pakcik tidak ada duit kan, tak ada wang kan? Ya, saya tidak ada wang. Tetapi oleh kerana kita menjadikan wang itu sebagai indikator miskin atau kaya dari seorang itu, maka kita kata dia miskin, padahal makannya cukup walaupun dia tidak ada wang. Dan kita tidak pernah minta orang-orang miskin ini mendefinisikan diri mereka sendiri. Tapi dalam satu kampung yang lain, bila kita pergi, senarai namanya ini nama perempuan, nama wanita. Bila kita pergi tengok, wah, perempuannya rumahnya banglo. Depan rumahnya ada traktor. Di sini apa panggilnya, yang pajak, padi dan sebagainya. Ini ada lori. Jadi kita kata, pakcik, makcik, ini rumah makcik ya saya. Ini nama makcik, ya benar. Tapi nama makcik sudah masuk dalam senarai orang-orang miskin. Sedangkan nampak makcik kaya. Apa dia kata? Dia kata, saya miskin. Yang kaya itu ialah suami saya. Ya, ini semuanya hak suami saya. Saya tidak ada harta. Jadi orang macam ni, dia mahu kaya kerana merasa tidak cukup, tak ada qanaah, kerana tidak ada iman dan takwa. Jadi apabila kita mengambil kira spirituality dalam menguruskan kemiskinan ini, maka kita akan nampak ada 4 kumpulan yang perlu kita tackle. Yang pertama yang sangat-sangat perlu kita tackle untuk menyelesaikan masalah mereka ialah kumpulan yang ketiga itu. Dia miskin harta, miskin jiwa. Orang ini berat. Ini yang dia bawa kepada kekufuran. Orang yang dahlah miskin harta, jiwa, imannya juga miskin. Ini kita perlu. Maknanya sebahagian besar daripada resources pemerintah itu harus pergi kepada orang ini untuk tackle kemiskinan mereka ini. Yang kedua ialah, yang keempat itu, orang yang kaya harta tetapi miskin jiwa. Dia kaya,
ya, tetapi dia terkut, dia tidak jadi orang pemurah, imannya tidak ada. Jadi orang ini juga perlu ditekan. Artinya dalam menguruskan kemiskinan ini bukan hanya orang miskin harta yang perlu kita handle, tetapi juga orang kaya yang banyak harta tetapi kurang jiwa, lemah jiwa, miskin. Itu kumpulan yang kedua yang harus kita tumpukan untuk menyelesaikan masalahnya. Kumpulan yang ketiga ialah yang kedua itu, iaitu dia kaya jiwanya, maksudnya iman dan takwa yang tinggi, tetapi miskin hartanya. Ini macam as-salafus soleh tadi. Dia walaupun dia miskin tapi dia tidak ganggu masyarakat, dia tidak menyusahkan masyarakat, dia tidak meminta-minta. Jadi orang yang sedemikian rupa ini adalah kumpulan yang ketiga yang harus ditackle. Itu kumpulan yang ketiga. Pada segi prioritasnya, ya, yang akhir sekalinya ialah pasti sekali ialah orang yang bukan saja kaya harta tetapi kaya jiwanya. Ini yang kita mahu lahirkan, orang seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang kaya jiwanya, kaya hartanya, tetapi hartanya diletak di tangan bukan di hati. Bila Islam perlu, diberikan. Bila ada masyarakat yang perlu, diberikan. Dan begitulah seterusnya. Jadi itulah pengurusan kemiskinan yang berdasarkan kepada definisi orang miskin itu sendiri. Yang ketiga ialah next, ya. Yang ketiga ialah identification of the poor. Siapa yang menentukan mengenal pasti orang miskin? Jawapannya orang miskin sendiri, bukan pemerintah, ya, bukan agensi pembangunan. Supaya dengan itu apa yang diidentifikasikan itu adalah tepat, insya-Allah. Gitu. Dan akhir sekali ialah bagaimana cara untuk kita menyelesaikan mengurus masalah ini. Dan pasti sekali ada dua cara. Cara yang pertama ialah daripada pemerintah sendiri. Tetapi pemerintah harus menukar, adjust dia punya kebijakan-kebijakan yang mengikut apa yang kita sebutkan tadi. Dan yang keduanya ialah cara daripada bottom up, daripada bawah. Ya, saya rasa di Indonesia ada banyak NGO, civil society, kumpulan-kumpulan kecil, ada perkampungan dan sebagainya. Saya kebetulan Allah izinkan untuk membuat penelitian tentang Darul Tauhid di Bandung. Ya, bagaimana Agim itu membina perkampungan di Bandung itu, yang asalnya perkampungan yang tidak Islami, tetapi diinjek masuk itu, dan di dalamnya itu banyak aktivitas-aktivitas yang sempurna untuk keperluan masyarakat. Jadi itu daripada bawah. Dan kalau di Thailand ada satu kumpulan, satu komuniti yang namanya Banua Community. Mereka perkampungan Islam, kemudian dibangunkan di situ mengikut secara Islam daripada bawah dan mendapat sokongan daripada pemerintah. Jadi ada dua cara, satu pemerintah dari atas, di bawah masyarakat naik ke atas. Dan saya rasa di Indonesia banyak, ya kan, ormas-ormas yang beraktiviti untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dengan begitu rupa. Cuma kebijakannya mestilah tadi mengurus kemiskinan. Dan ini sangat penting. Kata Imam Ghazali, ada satu kategori manusia yang namanya ialah fakir mutlak. Siapa fakir mutlak? Fakir mutlak itu ialah orang-orang yang tidak merasakan perlunya dia kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak merasakan dia perlu kepada Tuhan. Sama ada dia miskin, apatah lagi dia kaya, dia tak rasa dia perlu kepada Tuhan, maka itu dikategorikan oleh Imam Ghazali sebagai fakir mutlak. Fakir mutlak. Jadi secara kesimpulannya boleh saya katakan bahawa dalam kita nak menyelesaikan masalah kemiskinan, kita kena urus kemiskinan, kita kena manage kemiskinan, bukan kena basmi, bukan kena alleviate, bukan kena eradicate. Dan dengan itu satu dimensi yang sangat penting yang perlu kita ambil kira ialah dimensi kerohanian, dimensi iman dan takwa. Mungkin ada orang berkata, bagaimana dimensi iman dan takwa itu susah itu. Kami alhamdulillah di USM, di ISDF,
dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah cuba menjalankan teori yang ini. Ya, kita kumpulkan para asnaf zakat. Kemudian dalam peringkat pertama kita bangunkan iman dan takwa mereka dahulu. Dan selepas itu barulah memasukkan ekonominya. Dan mereka bertukar sak budayanya daripada orang miskin yang merasakan tidak cukup kepada orang miskin yang redha tetapi berusaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan mereka sendiri. Alhamdulillah, sekian cukup untuk setakat itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.